So the main phone, kereta melayang. Kecepur, kecepang. Oh, nahas. Okey, aku dah nak sampai LOL Monkey. Santai. Tinggi siap bukit dia. Dah sampai di LOL. Aku nak check parking dulu, tak tahu parking dekat mana. Besar tu track dia. Parking dia kat sini. Orang kata parking kat belakang ni. Okay, dah sampai parking. Cantik kita parking. Okay, dah sampai dekat LOL Circuit. Kita entrance kena naik tangga ni daripada parking. Daripada parking ni kita terus naik ke atas. Jom kita tengok apa ada kat atas. 101 anak tangga. Steady. Kau tak kau sampai awal. Tak ada apa doh, tak ada apa. Diorang baru set up kemah Honda Tanks Day. Nampak tu. So hari ni tim berada di LYL International Karting untuk Honda Tanks Day 2025. Jom kita layan video kali ni. Let's go. Okay, kita register dulu. Register dulu. Saya pun dah register. Oh, dah register? Dah. Dah lama tapi QR pun tak simpan. Orang lama je ni lah. Okay, thank you. Salam tu. Lupa nak ambil. Masih ada yang mengenali? Thank you so much. Hey. Yoshimura. Udah buka di sini. The loudest round of applause to our chief executive officer, Mr. Donald Trump, for his speech. His speech. Sian ni jauh kita orang jalan. Jauh. Makan Asyik buat aktif. Kita dera orang tu pula tak. Oh, malas kan nak exercise. Ramai gila geng. Honda Tanks Day. Ramai ya bang? Ramai. Tapi kita di sini sebagai apa? Kita sebagai orang awam hari ni. Sebagai media. Kita pun ada. Kita buat kerja. Secepat mungkin. Tak boleh. Sedih. You want to answer me answer it? And the first question. Mana ni? So abang, sebelum tu saya nak tanya soalan paling susah. 3 hari saya pergi soalan ni. Apa nama abang? Talan. Tak, saya tahu. Saya memang beri orang kita dalam sekarang ni. Dia dengar. Dia dah bocor. Dia bocor rasa lah. Kita nak relax. Tak apalah. Kita nak beritahu kepada... So diorang bawa rider-rider ni pusing-pusing track tu. Melawat kawasan katanya.
katakan Honda Tanks Day ni memang bagus lah, first time dalam Malaysia ni. So event ni memang terbaik lah. Okey, hari ni kita datang untuk support rider-rider daripada Honda untuk event MotoGP 2025. Yeah. Ada lagi draw. Dapat motor. Ambulans ni tak tahu nak tolong siapa ambulans ni. Okay, geng, baru jadi geng. Aku nak on the way pergi LYL Monkey Canopy, ada Honda Tanks Day. Weh, aku jumpa terbabas doh kereta ni. Owner tadi dia dah pergi bawah, dia cari line sebab nak contact, cari for untuk emergency contact lah. Aku dah pening lah kelang kabut. Depan-depan je tadi kereta tu turun. Aku nak naik mengala ke Monkey Canopy. Dia main handphone, dia cakap dia tak perasan, mengelamun ke apa, pum, terbabas depan ni lah. Aduh, wai. Jalan jauh lagi 3 km nak sampai lokasi. Aku tengah naik bukit ni. Ni daripada bawah aku naik, kereta tu turun. So ada satu jalan kat situ dia macam, nampak? Dia macam berlekuk sikit. So dia main phone, kereta melayang. Kecepang. Oh, nahas geng. Sikit je lagi. Nasib baik tak ada apa-apa.